Daripada tadi lagi dia kutip-kutip duit kat saya. Saya dah cakap dia tak ada authorized untuk kutip parking. Satu kejadian melibatkan individu disyaki ulat parkir dilaporkan berlaku di sekitar kawasan Gerai Nasi Lemak Burung Hantu, Sri Hartamas. Kejadian itu berlaku apabila seorang individu mendakwa kawasan tersebut dijaga olehnya dan meminta bayaran RM10 daripada pengguna jalan raya untuk meletakkan kenderaan, kononnya disebabkan lokasi berhampiran sebuah kelab hiburan. Bagaimanapun, pengguna terbabit mempersoalkan tindakan berkenaan kerana tiada sebarang surat kebenaran atau pengesahan rasmi dikemukakan. Kawasan parkir tersebut juga bukan zon larangan atau parkir berbayar yang sah. Situasi menjadi tegang apabila individu itu terus meminta bayaran walaupun telah diminta berhenti. Beberapa orang awam lain turut dinasihatkan agar tidak membuat sebarang bayaran tanpa bukti sah. Keadaan akhirnya berjaya dikawal selepas kehadiran anggota polis yang sedang menjalankan rondaan di kawasan berkenaan. Orang ramai mengucapkan penghargaan kepada pihak polis atas tindakan pantas memastikan keselamatan dan ketenteraman awam. Satu kali saya round, ada lagi muka you. Daripada tadi lagi dia kutip-kutip duit kat saya. Saya dah cakap dia tak ada authorized untuk kutip parking. Siapa orang yang nak utur? Kalau kali orang datang 10 kali nak kutip dia parking. Keluarkan lesen dulu kalau nak kutip dia parking. Diam kau.